TikTok. Semua orang tahu aplikasi TikTok. Hai semua, hari ini saya nak kongsikan hasil daripada satu kajian yang menarik bertajuk Analisis Kesan Aplikasi TikTok terhadap Kesejahteraan Psikologi Belia yang dijalankan oleh Asna Zukrina Ahmad Zukni, Mastura Muhammad dan Faizul Nizam Anwar. Pertama sekali, kajian ini menyentuh tentang peranan TikTokers atau social media influencers. Mereka ini bukan sahaja popular tetapi dijadikan rujukan penting oleh pengguna untuk mendapatkan maklumat dan untuk membeli sesuatu produk. Disebabkan hubungan mereka rapat dengan pengikut, promosi mereka sangatlah berkesan. Contoh paling ketara yang kita tengok, akaun Paman Western menggunakan pepengaruh viral atau artis-artis di Malaysia untuk naikkan jualan mereka. Menurut Chekima et al., tarikan, kepakaran dan kepercayaan pepengaruh mampu mempengaruhi tingkah laku pembeli. Oleh itu, bukan Gen Z sahaja yang terlibat dalam hal ini, tetapi golongan millennials dan golongan X dan golongan lain juga terpengaruh. Kedua, kajian juga sentuh tentang fenomena FOMO, iaitu Fear of Missing Out, atau maksudnya rasa takut tertinggal atau tak tahu benda terkini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil pun pernah sebut pasal ini. FOMO buat kita cepat nak tahu sesuatu, tapi bahayanya 71% dicatatkan oleh Astro Awani bahawa remaja dilaporkan alami tekanan dan penurunan disebabkan FOMO. Yang ketiga, ketagihan aplikasi TikTok pun menjadi isu dalam hal ini. Kajian daripada Suhaila Ngadiron dan Sharifah Sofia Said Zainuddin dalam kajian impak penggunaan TikTok dan perubahan sosial remaja di Malaysia mendapati penggunaan TikTok yang berlebihan boleh menjejaskan kesejahteraan mental dan sosial. Contohnya, ada pelajar yang mengaku bahawa TikTok buat saya tak produktif dan ganggu aktiviti harian. Kesimpulannya, kalau benda ini tak dikawal, TikTok boleh beri kesan negatif terhadap gaya hidup, mental dan tingkah laku kita. Octaviani menyatakan dalam kajiannya bahawa penggunaan media sosial yang berlebihan boleh ubah budaya dan cara kita pandang sesuatu. Jadi, bijaklah dalam guna media sosial. Jadikan ia alat dan jangan jadikan ia sebagai ancaman. Kalau korang suka topik ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.